Dua pemain yang dicanang sebagai tonggak warisan terbaru Malaysia disebut-sebut bakal tiba tidak lama lagi. Baru-baru ini, Harimau Malaya mencatatkan aksi memberangsangkan selepas mengikat pasukan ke-72 dunia, Cape Verde dengan keputusan 1-1 pada akal persahabatan Tier 1 FIFA di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras. Sebelum itu, pasukan negara merekodkan kemenangan 2-0 pada aksi pertama kumpulan F, kelayakan Piala Asia 2027 berdepan Nepal dengan kehadiran tonggak warisan baharu, Hector Havel. Panggilan ke kem latihan unik kali ini menyaksikan Havel dan Gabriel Palmeiro telah menyertai pasukan sambil dua pemain lagi disebut-sebut bakal turut menyertai. Berdasarkan perkongsian di laman sosial, penyerang CD Amerika iaitu Holgado difahamkan sudah dalam perjalanan ke Malaysia. Hal ini selepas beliau memuat naik satu perkongsian yang menunjukkannya sedang dalam perjalanan dengan destinasinya menjadi tanda tanya. Skuad Harimau Malaya mengalu-alukan kehadiran Facundo Garcés ke dalam pasukan kebangsaan Malaysia. Skuad kebangsaan Malaysia pada Isnin telah mengumumkan bahawa pertahanan tengah, Facundo Garcés, secara rasmi menyertai pasukan senior Harimau Malaya bermula serta-merta. Bek berusia 25 tahun ini bakal membawa kualiti, pengalaman dan kepimpinan tinggi kepada pasukan ketika Malaysia yang terus mengukuh pasukan dan menjadi skuad yang diimpikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Garcés, yang pernah bermain di Liga tertinggi Argentina dan baru sahaja menamatkan musim bersama Deportivo Alaves di La Liga, telah melengkapkan segala keperluan pendaftaran dan kelayakan. Facundo merupakan seorang pemain yang berperwatakan hebat, pertahanan yang tenang serta memiliki personaliti dan pengalaman tinggi. Beliau sangat bersemangat untuk wakili Malaysia dan banggakan negaranya, ujar Peter Klamovski tentang Garcés. Sekeping foto calon pemain warisan Harimau Malaya, Emmanuel Makusi bersama jersey Malaysia telah tular di media sosial. Nama Makusi menjadi sebutan hangat penyokong Harimau Malaya ketika ini setelah laporan Radio Gol.com dari Argentina mengatakan bahawa Makusi bakal menjadi pemain warisan baharu Malaysia. Ini selepas pemain pertahanan, Facundo Garcés yang beraksi bersama Deportivo Alaves dalam saingan La Liga diumumkan selaku pemain baharu menyertai Harimau Malaya pada Isnin. Kedua-dua pemain, Facundo Garcés serta Emmanuel Makusi kini dalam perjalanan ke Malaysia setelah dipanggil pasukan kebangsaan Harimau Malaya, lapor Radio Gol.com. Walau bagaimanapun, sekeping gambar telah tular pada awal pagi Selasa yang menyaksikan kelibat wajah Emmanuel Makusi yang berseragam baju skuad kebangsaan Malaysia lengkap.